Anda mungkin tak tahu, Allahyarham Pak Lah menghidap demensia, kemerosotan fungsi otak sejak 2009 sebab beliau bersara daripada jawatan Perdana Menteri. Tahun 2015 dulu, waktu saya grad, 10 tahun dulu, Pak Lah yang beri ucapan waktu majlis convocation kita orang lah, ke UAE. Waktu tu ucapan dia pun dah agak perlahan, dia cakap pun agak slow. Waktu tu pun saya agak pelik sebab yalah, dia bekas Perdana Menteri, ucapan dia agak mendatar kan, rupa-rupanya ialah demensia berlaku. Menurut KJ, ayah mertuanya Pak Lah ni lepas bersara, fungsi otak mula merosot, mula tak ingat nama sendiri, tak ingat isteri, tak ingat ahli keluarga. Bermaksud bermula usia 70 tu, simptom demensia ni dia mula kelihatan. Kemerosotan fungsi otak ni dia bukan tiba-tiba kan, bertahun-tahun, mula jadi 10 tahun, belasan tahun, mungkin 20 tahun. Progres tu sedikit demi sedikit. Jadi ini 3 tips untuk anda jaga otak anda untuk kurangkan risiko demensia macam Alzheimer, nyanyuk kan. Pergerakan fizikal, interaksi sosial, tidur malam wajib jaga.